Berikut detik cemas dikongsi warden sekolah berkenaan. Mereka bertindak pantas, membunyikan loceng penggera dan mengarahkan semua murid berkumpul di kawasan selamat. Menurut Muhammad Nazmi Muhammad Nasir, 31 tahun, kebakaran malam semalam disedari selepas beliau yang ketika itu berada berhampiran bangunan asrama terdengar bunyi kaca pecah. Beliau dan warden lain segera mengarahkan pelajar yang berada di surau untuk solat berjemaah berkumpul di kawasan selamat. Muhammad Nazmi berkata mereka bagaimanapun tidak sempat menyelamatkan pelbagai kelengkapan termasuk peralatan mengajar. Bermula daripada kamar yang dekat tengah. So bermulanya apabila kita dengar kaca mula pecah lah. So bila kita dengar kaca pecah tu, bila kita keluar daripada ni, kita nampak api dah mula ni. So teruslah kita bunyikan penggera kecemasan. Saya dengan Cikgu Amir terus keluar, menggapai apa yang paling dekat je, iaitu yang ini saja. Saya hanya mengambil ini saja dan terus membawa budak keluar dan mengira mereka di Dewan Wawasan dan semuanya alhamdulillah selamat.